Itu saya kat dia. Dari isteri saya. Dia banyak. Saya akan cara untuk cukup berapa anak. Memang kita perlukan budak rambut dia. Dia cukup jilat. Dia ada spin. Boleh larat. Kedua gunting. Ikat. Sedikit air. Nampak? Sedikit air je. Banyak air. Okey. Rambut dia bukan rambut besar. Ha? Memang yang gunting kecil. Ada sini. Sorry. Tak memang. Dia kecil kan? Gunting kecil mana? Tadi ya. Saya tadi pun gunting kecil. Inilah. Okey, semua kan? Ini kita basahkan rambut ni. Sebenarnya saya dah potong. Tinggal lagi sebelah ni. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita perlu pendekkan rambut ni. Sebelum kita nak cukur. Kita baca hati sebab kulit anak kepala anak ni dia lembut. Kita nak sangat lembut. Okey? Nampak? Pastikan rambut yang berguran yang telah digunting tu ikuti balik untuk ditanam lah. Kasih. Tengok apa dia? Tengok apa dia? Ini sebelah ni yang susu.